Public gold? Tak faham lah. Saya minat tapi takut. Jom saya terangkan. Situasi macam ni. Satu hari awak ada duit dan awak pun nak beli emas dekat public gold. Jadi awak pun pergilah ke akaun emas public gold, masukkan username dan juga password. Untuk dapatkan ni kena daftar akaun. Boleh tekan link dekat bio ataupun di mana-mana link yang saya tinggalkan untuk saya bantu dapatkan akaun emas ini secara percuma. Selepas dah login, dapatlah akaun emas yang macam ni. Yang ni akaun public gold. Ada gram emas, ada top up, sell, withdraw dan history. Tadi kan nak beli emas, nak menabung emas. Tekan button top up, nanti dia akan bawa kepada belian emas. Kemudian awak masukkanlah bajet awak, minimum RM100 dan ini adalah kuantiti emas yang akan awak dapat. Dah berjaya buat bayaran gunakan FPX online, nanti gram tu dia akan masuk dekat baki account. Dekat sini awak kumpul lah gram emas sikit-sikit. Sebulan 100 ke, sebulan 200 ke, sebulan 1 gram ke. Kumpul sampai banyak. Nanti sampai satu masa gram ni dah banyak, mungkin dah ada 1 gram ke, 0.5 gram ke, awak nak keluarkan emas fizikal kan, nak pegang sendiri dekat tangan, tekan withdraw. Bila tekan button withdraw, kita boleh pilih produk-produk emas apa yang kita nak keluarkan. Emas yang kita nak keluarkan ni bergantunglah kepada berat emas yang dah kita kumpul. Kalau ada 10 gram, nak keluar 10 gram pun boleh. Kalau ada 1 dinar 4.25 gram, nak keluarkan 1 dinar pun boleh. Item yang paling kecil awak boleh pilih adalah 0.5 gram. Ada 1 gram, 5 gram, 10 gram. Ataupun kalau minat dinar, boleh keluarkan item paling kecil 1/4 dinar. Dinar ni bentuk bulat. Kalau gold bar bentuk dia 4 segi. Contohlah awak nak keluarkan 5 gram kan. Cuma bayar gold premium RM10. Kemudian tambah postage. Itu saja. Gold premium ni lain-lain tau. Kalau contoh 10 gram RM15. Kalau 20 gram RM20. 1 gram ada RM15, ada yang lebih mahal. Dah selesai. Itu saja. Bayar gold premium, bayar postage dan kena tunggulah abang ni sampai bawa emas kita dalam 10 hari bekerja. Kalau parcel hilang macam mana? Jangan risau. Public gold dia akan bertanggungjawab penuh. Kalau parcel hilang ke, rosak ke, jangan risau. Buat je. Siapa yang nak bermula menabung emas dekat public gold, boleh tekan link dekat bio tau. Nanti saya ajar, saya guide macam mana nak bermula dengan public gold. Jom simpan emas.